Tapi saya dengar isteri saya macam tinggi suara sikit, waktu dia menangis. Bila dia menangis tu saya rasa macam kau buat apa kat bini aku ni macam tu lah. Kita macam nak protect dia kan. Jadi kita berjalan atau tempat laluan orang buta tu, kita jalan, lepas tu kita terlanggar motor. Ada orang parking atas tu. Cik, kenapa parking berhenti atas ni? Dia jawab, orang tu jawab, yelah, habis saya nak berhenti dekat mana lagi? Dia kata, tak, ini jalan untuk orang buta. Dia suruh kita ke tepi sikit, padahal kita dah jalan atas lain tu. Sana sikit, kanan sikit, sini ada motor. Dia suruh kita pula yang ke tepi. Jadi media berita gempak setiap hari, trending panas semua ada di sini. Dari politik ke hiburan, media memang jadi pilihan. Scroll your feed, berita terus mari, konten laju tak pernah mati. Dari utara ke selatan, media selalu di hadapan. Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke dalam episod terbaru Opodcast bersama saya Farhan dan saya Encik Jambu, host anda pada hari ini. Baiklah Jambu, hari ini sebenarnya kita ada seorang tetamu yang cukup istimewa tau. Okey, yes. Kenapa saya kata istimewa? Sememangnya insan ini bagi saya secara peribadi dia sangat istimewa. Okey, walaupun fizikalnya sama macam kita, tetapi dia pun ada kisah yang istimewa. Tapi sebelum tu, saya mohon kepada semua penonton dan juga pendengar Opodcast, Media untuk sama-sama subscribe channel kami ini dan follow kami di semua platform social media yang ada. InsyaAllah kami akan sajikan anda dengan pelbagai konten dan informasi terkini yang menarik untuk menjadi tatapan dan perkongsian anda. Baiklah Jambu, saya rasa kan, kalau tanya saya kan, tetamu ni, saya mengenali sosok ini adalah ketika pada AJL 29 tahun 2015. Waktu tu umur berapa? Saya 19 tahun. Waktu tu saya 18. Saya ingat lagi waktu tu saya nak ambil diploma. Ada satu malam tu orang kata, ni final AJL ni best kan. Betul. Jadi kita pun layan lah. Waktu tu ada kumpulan Mojo. Dia punya lagu tu, mungkin awak boleh nyanyi sikit lagu tu? Chorus Chorus. Saya bukan penyanyi tau. Tapi cuba. Bila kita nyanyi memang InsyaAllah orang tahu siapa orangnya. Kerana kau satu-satunya cinta. Lepas tu waktu kan, tu je. Lepas tu waktu tu, tiba-tiba terbuka lampu semua. Dan saya rasa tanpa membuang masa, kita memperkenalkan tetamu istimewa kita hari ini, Abang Azmi Saad. Terima kasih. Sebagai Abang Khalib, Abang Azmi Khalib Baskar. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sihat bang Alhamdulillah. Abang hari ni sibuk ke bang? Hari ni okey je. Tak adalah sibuk sangat. Tadi je lah dari tempat lain, lepas tu terus ke sini. Malam petang pun ada aktiviti juga kan? Betul. Boleh lah, okey lah. Hari ni je sibuk, hari lain tak sibuk pun. Okey. Saya rasa mungkin Jambu awak boleh teruskan soalan yang pertama. Tak, saya heran sebenarnya. Tadi waktu Farhan tanya saya soalan sebelum mula tadi. Okey. Nada dia, Azmi saya nak tanya. Tiba-tiba je, Assalamualaikum warahmatullahi Lain betul memang profesional betul lah bang. Sebab kita bila dah dekat sini kena loud sikit lah kan. Sebab tadi mungkin segan-segan. Orang kata ni abang, orang kata tak kenal maka tak cinta. Tapi yang ni kita nak berkenalan. Baik. Mungkin Jambu boleh start. Okey, kita pun nak berkenalan dengan Abang Azmi Saad lah. Mungkin before ni kita nampak banyak dekat social media, tapi ni berjumpa depan-depan ni, kita saya macam Farhan, saya agak nervous, tapi insyaAllah saya cuba untuk orang kata enjoy dengan Abang Azmi lah. So mungkin Abang Azmi boleh perkenalkan diri Abang Azmi sebelum jadi penyanyi, orang mana, background mana, mungkin semua boleh share lah dekat kita punya penonton. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi mengundang saya dalam podcast ni lah. Saya nama penuh Khairul Azmi bin Muhammad Saad. Saya ada 3 adik-beradik, anak nombor 2. Saya lahir dan membesar di Felda Tenggaruh 3, Mersing, Johor. Kira saya bersekolah sekolah rendah sampai darjah 2 di Felda Tenggaruh. Lepas tu saya pindah sekolah ke sekolah pendidikan khas Princess Elizabeth, yang mana sekolah tu dia memang khas untuk orang buta lah. Jadi sekolah rendah sampai UBSR di situ. Lepas tu saya pindah sekolah menengah ke sekolah Maktab Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Sekolah menengah sampai tingkatan 4. Lepas tu saya pindah pula ke KL. Tingkatan 5 pindah ke sekolah menengah pendidikan khas Tapak. Lepas tu saya tingkatan 6 ambil di St. John Bukit Nenas. Itulah kalau pendidikan macam tu. Kira saya di kampung tu sampai darjah 2 je lah. Lepas tu banyaknya duduk di Johor Bahru dan duduk di Setapak, terus ke stay di KL. Banyak-banyak duduk dengan kawan-kawan dan di asrama macam tu. Faham. Okay, so apa yang membuatkan abang berminat untuk
basking? Abang memang abangnya cita-cita memang nak jadi penyanyi bang? Okey, asalnya saya tak bukan ada keluarga yang main muzik lah. Kira ayah semua pakcik-pakcik tak ada yang main muzik. Tapi di asrama ni ada satu cikgu tu, dia kebetulan dia baru masuk. Saya dah masuk dah lebih kurang 3 tahun. Cikgu ni dia baru masuk. Cikgu ni nama dia Cikgu Bustamam. Dia masuk, dia memang suka muzik juga. Lepas tu dia tahu yang sekolah kami ni dulu senior-senior yang lama-lama dulu dia ada band dekat sekolah tu. Jadi cikgu ni dia nak buat satu macam pembaharuan lah. Dia nak tubuhkan band. Jadi dia pilih lah beberapa orang termasuk saya lah untuk kenal muzik. Jadi kita belajar gitar, kenal piano, belajar lah dengan senior yang dia orang datang dipanggil untuk ajar kita main muzik. Dari situlah saya mula kenal muzik. Lepas tu kita, tapi tak serius sangat sebab kita main pun hujung minggu macam tu je. Sampailah saya dah sekolah menengah itu, saya dah mula suka dengan muzik. Kita belajar macam-macam juga. Terus saya letak dalam hati ni, memang habis sekolah ni saya nak buat kerja-kerja yang berkaitan muzik. Cuma saya tak adalah target yang saya nak jadi penyanyi. Saya target apa-apa sajalah, buat lagu ke, ataupun buat arrangement muzik ke, apa-apa saja yang berkaitan dengan muzik. Jadi dari situlah kita buat apa-apa kerja yang ada. Contoh macam kalau ada pergi pertandingan karaoke, kita pun masuk sebab nak cari pengalaman kan. Pertandingan band, kita dah ada kenal kawan-kawan yang boleh main band. Jadi kita ada pertandingan Battle of the Band, jom kita masuk. Walaupun kita lawan dengan orang-orang normal, tapi kita nakkan pengalaman tu. Ada yang menang, ada yang kalah. Lepas tu kalau ada kawan kahwin ke, jom kita pergi perform dekat majlis kahwin dia. Kadang dapatlah RM30, RM50, tapi yang penting seronok nak main muzik tu. Dari situlah kita mula kenal. Bila saya datang KL, kita jumpa pula kawan-kawan yang lain, jumpa kawan lain. Barulah kita jumpa ahli Kalibaskus yang ada lah waktu tu. Dari situlah kita fikir macam kita sebagai orang buta ni kena cari ruang untuk kita tunjukkan bakat kita. Sebab kalau kita pandai hebat main macam mana pun, tapi kalau kita main kat bilik je ataupun tak ada orang tengok kita main, macam mana kita nak ke depan kan. Jadi kami ambil jalan untuk kita pasang barang apa yang ada, kita pergi kat tepi jalan, kita try main. Itulah permulaan dia. So pada waktu tu abang bergerak seorang ataupun sebenarnya ada individu ataupun mungkin someone dia encourage abang? Memang kita sama-sama, sebab kita lepas habis STPM, kita ada Persatuan Orang Buta Malaysia di Brickfields. Jadi dekat persatuan tu diorang ada buat kursus macam massage ataupun belajar komputer untuk kita cari peluang pekerjaan lah kan. Jadi kalau kita tak masuk universiti, biasanya kita akan pergi ke situ. Di situlah ada banyak diorang anjurkan pertandingan karaoke, pertandingan nasyid, pertandingan band dekat situ. Jadi kita tahu kawan ni boleh main instrumen ini, kawan ni pandai buat lagu, kawan ni pandai nyanyi. Kita jadikan satu band, kita terus pergi cuba basking tu. Jadi kita support sesama kita je lah. Tak ada orang lain yang handle waktu tu. Tak ada manager ke, tak ada apa ke. Barang pun kita cuba apa yang kita ada je. Tapi hari pertama kita basking tu, kita dah dapat sambutan yang best lah. Sebab kita main waktu tu dekat tepi jalan, dekat dengan traffic light. Kadang-kadang kereta, kalau ni diorang yang cerita lah kan, kawan-kawan kita yang join lepak sekali, kadang kereta bila dia berhenti dekat traffic light tu, dia pun buka tingkap dengar sekali. Lepas tu orang-orang biasanya diorang lalu je, tapi tak, diorang berhenti, diorang tengok. Yang penting, yang bestnya collection waktu tu lah best. Itu Malaysia sikit lah. Hari pertama tu collection dia, terkejut macam ni basking seronok lah. Waktu tu dekat area KL jugalah. Betul, dekat mana tu? Di kawasan CIMB dekat dengan di Brickfields. Sebab kita memang kita kan Persatuan Orang Buta di Brickfields. Lepas tu bila kita dah habis belajar tu, kita cari rumah sewa yang dekat-dekat situ juga. Sebab situ dekat dengan KL Central. Jadi kalau kita nak pergi mana-mana, dulu tak ada e-hailing ni kan. Jadi kita nak ke mana-mana memang perlukan train ataupun bus. Jadi kita suka yang dekat dengan KL Central. Dengan barang-barang kita semua kat situ. Jadi kita cari kawasan-kawasan yang dekat dengan rumah kita lah. Jadi kita mulakan di Brickfields. Okey abang. Saya dan juga Jambu dan saya rasa penonton dah mengenali abang sebagai Azmi Saad dan juga Azmi Kalibaskus.
dan saya bila mendengar suara abang pun memang orang kata apa, merdulah, lunak, dan kami percaya dan kami melihat pun abang memang ada bakat. Cumanya saya nak tanya soalan ni dengan izin abang, kalau saya boleh bertanya, sebenarnya abang cacat penglihatan daripada lahir lagi ataupun ada tragedi yang berlaku ke atau bagaimana sebenarnya? Saya senang katanya dari lahir lah. Memang dari lahir tak nampak, cuma saya boleh nampak sikit je. Kalau kata dulu bawa basikal boleh. Bawa basikal tapi boleh. Boleh, tapi sebelah mata tu memang gelap terus, memang tak nampak langsung, tak pernah nampak. Sebelah mata tu nampak sikit. Kalau kata ada orang berdiri depan saya kan, jarak dalam 1 meter ke, saya cuma nampak orang tu je, bentuk orang tu, ada satu badan tinggi berdiri depan saya, tapi saya tak nampak muka dia, mata dia semua tak nampak. Tangan dia pun saya tak boleh nampak. Macam itulah dia punya sikit je. Jadi kalau saya bawa basikal dulu memang tak boleh laju, tu satu hal lah. Lepas tu telinga saya sangat membantu. Kalau kata ada motor ke depan ke, saya dengar bunyi enjin dia, ataupun kalau saya jalan tu saya ada nampak lori parking kan, tepi jalan. Jadi saya dah dekat dah lori tu, baru saya boleh elak dia. Jadi memang tak boleh laju lah. Faham. So maknanya masa kecil, mungkin pada usia abang 6 ke 10 tahun, waktu tu masih nampak lagi. Betul. Saya ingat sampai umur saya 13 tahun lebih kurang macam tu. Dia itu memang dah fully. Fully. Memang tak nampak langsung. Macam orang kata blackout lah terus. Betul. Tapi pada waktu tu, sebelum tu kan abang kata abang masih nampak lah, mungkin boleh kata berapa persen bang? 70? Saya rasa tak sampai, dalam 30% macam 30%. tu je lah. Lepas tu pada usia abang kata tadi 13 dah macam totally blackout. Betul. Kalau saya boleh tanya, pada waktu tu apa perasaan abang? Maksudnya macam, mak dah tak nampak dah ni. Sejujurnya saya ingat saya tak rasa apa sangat. Mungkin adalah rasa macam, alamak dah makin tak nampak Tapi sebab saya nampak tu sikit sangat, malas saya rasa membaca pun tak boleh. Kalau berjalan dekat tempat-tempat yang saya tak biasa pun saya perlukan orang juga. Jadi nampak ke tak nampak sama je lah. Cuma kalau dulu saya boleh tengok TV, cuma kalau saya tengok TV tu kena rapat betul. Jadi saya nampak lah kalau apa-apa pergerakan sikit-sikit dalam TV tu. Saya rasa saya tak nampak full pun. Cuma kadang-kadang saya boleh dapat bayangkan lah, orang tengah buat apa, orang tengah buat apa. Nikmat tu yang saya tak dapat lah saya rasa. Tapi kalau saya rasa macam tak apalah, tak dapat tengok pun okey je kan. Yang penting syukurnya saya rasa bila saya pernah nampak tu, saya dapat bayangkan kalau saya dengar satu dialog tu, saya boleh imajinasi lah, orang ni tengah buat apa. Walaupun mungkin tak tepat, tapi dia membantu saya punya imajinasi lah. Faham. Okey abang, saya nak tanya, kalau sebelum abang umur 13 tahun abang masih nampak, waktu tu abang dah belajar ke sistem Braille? Braille dah. Braille. Memang daripada saya mula-mula masuk tu, saya kan sekolah normal di kampung sampai darjah 2. Lepas tu saya pindah ke sekolah pendidikan khas di Johor Bahru. Saya kena start balik daripada darjah 1 sebab kita tak pernah belajar tulisan Braille kan. Tapi syukurnya saya dah belajar darab, bahagi, tambah semua dah tahu. Tulisan normal pun saya boleh lah tulis. Cuma baca tu susah sikit. Saya tulis pun kena guna tulisan marker lah, tulisan yang besar, yang gemuk-gemuk kan. Kalau pen ke pensel memang saya tak boleh baca. Jadi saya dah tahu mengeja, saya dah tahu. Jadi saya masuk darjah 1 tu untuk belajar tulisan Braille je. Belajar sampai tingkatan 2, tingkatan 3, saya lompat terus darjah 4 sebab cikgu kata macam saya dah laju lah kan. Dah pandai ni. Jadi memang daripada kecil tu dah belajar tulisan Braille lah. Faham. Jadi masa 13 tu bila dah tahu sistem Braille tu, tak adalah orang kata kekok sangat bila dah tak nampak sepenuhnya kan. Betul. Okey, untuk pengetahuan penonton dan juga pendengar, sistem Braille ni adalah satu sistem, mungkin abang boleh betulkan saya kalau ada tersilap fakta, dia adalah satu sistem titik timbul di mana diciptakan oleh Louis Braille, tak silap saya. Dia adalah untuk membantu golongan yang cacat penglihatan untuk memudahkan membaca dan menulis juga abang. Betul. Sama. Okey Jambu, mungkin awak boleh pergi ke soalan seterusnya. Okey, saya nak masuk yang soalan masa AJL 29 tu bang. Sebab saya kenal abang pun masa kat situ. Oh ya ke? Memang goosebump lah waktu tu saya tengok dekat rumah. Kan saya pun tak expect macam, weh siapa ni kan, gempak. Lepas tu waktu dia nyanyi tu bang kan, ni saya nak puji abang Allah. dia tak tarik. Ya, abang macam tak. Abang kontrol macam tak ada apa, macam santai. Kan? Macam ni kat kena kahwin, macam tak ada apa. Tapi dia punya lepas tu alunan tu, dan waktu tu yang saya rasa macam kita tengok TV tau bang, tapi audiens waktu tu semua bagi standing ovation kat abang. Dan waktu tu tak silap kita pun abang dapat Khalid Baskers dapat persembahan terbaik. Betul. Waktu tu kan. Okey Jambu. Okey, jadi lepas dia habis AJL tu memang saya rasa abang memang
popular lah masa tu. Popular, lepas tu apa pun keluarkan lagu Hanya Namamu. Betul. Okay, Hanya Namamu. Dan masuk juga AJL pada tahun depan tu 2016 dan menang tempat ketiga kalau saya tak salah. Betul. Okay, lepas tu abang pun dapat lagu terbaik APM Anugerah Penat Muzik 2016. Betul. Okay, jadi kita kena tahu orang kata asal usulnya Edri Kak Aryu lah yang meminang Betul. abang tu. Betul. So mungkin abang boleh ceritakan macam mana boleh kenal Edri tu bang? Okey, dia asalnya daripada basking lah. Bila kita basking ni, tujuan utama kita basking tu kita nak mempromosikan bakat kita kepada masyarakat kan. Jadi sambil-sambil kita basking tu kita buat juga video untuk kita promotekan kita punya band dan tujuannya kita nak orang panggil kita buat persembahan di majlis, apa-apa majlis lah, orang kahwin ke kan, majlis makan malam ke, itulah tujuan utama kita. Jadi kita buat kita punya banner, kita buat video letak dekat YouTube, letak dekat Facebook. Dalam video, banyak-banyak video tu ada juga lagu Roman Cinta. Jadi kebetulan pula kumpulan Mojo ni dapat masuk anugerah juara lagu, tapi penyanyi dia nak keluar waktu dia orang dah masuk semi final dah, cuma nak ke final tu penyanyi dia tak nak join. Jadi Abang Edri dengan tim Mojo semua dia orang cari penyanyi siapa-siapa yang boleh ganti kan. Entah macam mana dia orang buka di YouTube terjumpa kita punya video cover tu. Jadi Abang Edri ni dia terfikir macam kita ajaklah Kalibaskers ni join kan. Dia pun contact waktu tu pemain bass kita lah, Abang Zaki. Dia kata nama saya Edri Kak Aryu, nak tak kita join kumpulan Mojo untuk lagu Roman Cinta. Waktu kita Abang Zaki cerita daripada saya, kita pun macam gelak-gelak je lah. Tapi Abang Edri kata nanti 25 bulan ni abang datang dekat tempat korang basking kat mana? Kat Sogo, kita jawab gitu. Okey, nanti abang datang. Kita pun macam kita tengok nanti apa jadi kan. Nanti ada orang nak prank kita ke apa ke. Memang 25 bulan tu betul-betul Abang Edri datang. Lepas kita basking tu dia pun datang. Azmi, ni saya ni Edri Kak Aryu dengan tim-tim Mojo. Jom lepas kita kemas barang ni kita pergi lepak dulu dekat kedai makan. Lepas tu kita lepak tu dia pun cerita lah macam mana boleh jumpa kita, borak-borak. Waktu dia ajak masuk AJL. Kita awalnya tu kita macam biar betul ni kan. Ini kalau kata kita buat tak okey ni memang kita sendiri malu ni. Tapi kalau kita nak tolak, inilah peluang yang belum tentu dapat lagi kan. Jadi kita cakap Abang Edri, abang kita balik dululah, kita orang fikir dulu apa yang patut ke kita orang terima ni kan. Jadi kita balik dulu fikir-fikir. Kita orang fikir macam inilah satu-satunya peluang kan, belum tentu lagi dapat lagi lepas ni. Jadi baik kita terima je, apa nak jadi lepas tu jadilah. Kita pun waktu tu tinggal lebih kurang 3 minggu je lagi nak final. Kita sempat praktis 2 kali dengan Mojo, terus ke final malam tu. Jadi dari situlah kenal Abang Edri. Tapi kalau nak cerita kisah dia tu sebenarnya banyak cabaran dia juga. Sebab waktu praktis 2 kali tu saya tak sampai nyanyi key original. Sedangkan waktu saya rekod video tu, kita orang tak praktis lagu Roman Cinta tu, tapi saya tak pasti ada lagi ke tak video tu dekat YouTube. Dalam video tu kita ternyanyi tinggi setengah daripada key original. Sebab kita tak cari lagu tu, kita main agak-agak je. Jadi kita ni kalau konsep basking ni biasanya siapa yang tahu kita follow je. Macam tu, maknanya kalau salah seorang player tu tahu, kita boleh follow dia. Jadi saya tahu lagu tu, cuma saya tak sempat study key original dia key apa, saya termain tinggi setengah. Tapi bila time kita nak masuk final tu, AJL tu tak sampai. Sebab sebelum tu saya demam. Lepas tu mungkin memang kita punya umur pun dah makin meningkat, hari-hari menyanyi lagu tinggi-tinggi kan. Sebab kalau kita basking, kita nyanyi lagu yang simple-simple, yang relax, dia orang tak stay. Kita nak kena jerit gitu. Barulah penonton nak stay. Itu dalam video tu pun ada lah, kita nyanyi Roman Cinta, orang pun stay dekat kita punya tempat perform. Jadi bila kita nak praktis tu tak sampailah kita dah sampai dekat stadium dah. Waktu tu dah jumpa Datuk Ramli MS nak praktis dengan orkestra, pun tak sampai juga. Waktu tu dah hari Sabtu, kita finalkan Ahad kan. Hari Sabtu tu malam tu tak sampai. Jadi Abang Edri dah panik dah. Waktu tu dia tak bercakap dah dengan kami ni. Dia macam barulah dari situlah baru kita orang tahu rupanya pihak production pun kalau boleh dia orang tak sarankan yang Abang Edri panggil Kalibaskers ni lah. Sebab satunya dia takut lah orang-orang yang tak ada pengalaman. Lepas tu dia orang tak ada kepakaran nak handle orang-orang OKU Perlihatan. Nanti bila atas stage dia orang nak buat apa-apa, macam nak pasang api ke, dia takut yang kami ni terkejut ke atau pentas tu kan. Jadi dia orang risau. Dia orang kalau boleh dia tak nak
Kalibaskers ada dalam AJL tu lah. Tapi Abang Henry tetap pertahankan. Dia kata dia yakin yang dia boleh buat sesuatu malam tu. Tapi bila kita rehearsal dengan Dato' Ramli MS tu Sabtu malam, tiba-tiba tak sampai, Abang Henry dia memang dah panik lah. Dia dah tak bercakap dengan kita orang. Jadi malam tu juga dia orang buat balik score untuk orkestra tu, dia orang turunkan key kepada, jadi mungkin kalau orang yang bukan main muzik, dia tak tahu yang key yang saya nyanyi malam tu sebenarnya kita dah turunkan daripada original. Tapi itulah cara yang betul bila kita nak menyanyi. Kita kena check dekat mana yang kita boleh sampai, range vokal kita yang sedap, yang selesa kat mana, supaya kita boleh nyanyi dengan selesa dan berkesan lah. Jadi hari Ahad tu lah siang kita try practice, kita rehearsal last. Kita bila dah turunkan barulah saya rasa saya selesa. Jadi malam tu lah finalnya tu. Abang, sebenarnya saya sangat interested. Saya sangat nak tahu lagi macam mana proses kan abang menghafal lirik, dan juga proses macam mana abang manage abang punya vokal dengan Yusri dan juga dengan abang Ramli MS kan. Tapi sebelum tu kita rehat dulu dan kembali selepas ini. Hai guys, kembali lagi kita ke dalam Podcast bersama saya Farhan, Juga Encik Jambu, bersama tetamu istimewa kita. Siapa Jambu? Abang Azmi Saad. Yeah. Okey bang, kita nak terus je kepada soalan-soalan saya rasa yang ini mungkin yang kebanyakan orang ramai nak tahulah. Okey abang, kita pun dah tahu tadi lah ada mengalami cacat penglihatan, ataupun orang kata bahasa yang saya tak tahulah dekat Malaysia ni, kalau kita, saya nak tanya juga pada abang lah kan, cacat penglihatan ni dia satu bahasa yang agak formal lah, tapi sebenarnya perkataan yang mungkin lebih orang jelas adalah buta. Betul. Jadi sebenarnya abang sebagai seorang yang mengalami keadaan tu, ada tak abang rasa macam offended sikit bila orang kata, oh dia ni orang buta, dia ni orang memang tak nampak apa semua. Kau abang macam mana? Kalau saya sejujurnya tak ada, saya tak ada masalah. Tak ada masalah lah orang nak kata orang buta. Malah kalau di majlis pun, majlis rasmi katalah kan, kita ada kawan-kawan kita daripada kawan-kawan kita orang buta yang datang sini, kalau saya okey je, tak ada masalah. Cuma mungkin sebab orang Melayu kan, dia memang kaya dengan bahasa yang sopan, yang lembut lah. Mana jiwa orang Melayu ni memang lembut, jadi dia orang tak suka kasarnya perkataan buta tu lah dia kata kan. Jadi dia suka gunakan masalah penglihatan. Masalah penglihatan, cacat penglihatan. Tapi kalau sejujurnya saya memang tak ada masalah pun, okey je. Okey bang, saya nak masuk ke tadi soalan yang before kita break tadi. Okey, masa abang training bersama dengan Datuk Ramli MS, bersama dengan abang Edri KRU, saya nak tanya juga, waktu tu macam mana proses abang hafal lirik? Waktu tu kan, adakah diorang bagi lirik tu dalam sistem braille, ataupun abang dengar and then adapt, lepas tu cuba nyanyi ke macam mana? Okey, kalau untuk lagu Mojo tu sebab memang saya dah hafal, kita dah buat video apa semua tu kan. Jadi kita memang dah hari-hari basking lagu tu lah, kita dah hafal. Jadi biasanya kalau dengan Abang Edri ni kita hafal tu lagu baru. Contohnya macam lagu Hanya Namamu kan. Waktu kita nak masuk studio tu, saya ingat lagi waktu kita dah nak rekod vokal lah, Abang Edri, Allah, abang lupa apa bang, lirik abang tak print. Lepas tu baru saya cakap, bang tak apa bang, saya bukannya baca pun lirik tu. Lepas baru dia terkejut, ya juga, sebab rupanya artis-artis yang direkod sebelum ni semuanya dia sediakan lirik untuk artis-artis tu baca. Jadi bila dia terlupa nak print lirik untuk saya tu, dia panik lah. Lepas tu bila saya cakap saya tak baca tu, baru terfikir, oh ya juga kamu nak buat apa print lah. Buat apa print kau bukan baca. Jadi caranya tu bila Abang Henry hantar demo, saya kena hafal lah, tak ada jalan lain, memang saya kena hafal lagu tu. Berbanding kalau ada juga artis-artis lain yang dia orang tak hafal, dia rasa macam dah dengar demo tu, dapatkan melodi, nanti kat sana baca je lah. Ada yang macam tu. Tapi saya memang tak ada pilihan lain, saya kena hafal dulu. Saya kadang Abang Henry hantar seminggu sebelum kita rekod vokal kan. Jadi saya dah hafal dulu, nanti saya datang sana, saya tinggal nyanyi je lah. Tinggal kita baiki pitching ke, baiki feel ke, apa macam tu je lah. Setakat ni pengalaman abang bersama Abang Edri macam mana? Macam mana Abang Edri ni bila dengan abang?
dia macam abang lah. Satunya Abang Adrian ni kalau dia bercakap, setiap perkataan dia tu penuh dengan ilmu. Kan lembut je ayat dia. Betul. Dia bercakap tu, dia suka share pengalaman dia. Dia tak kedekut nak share pengalaman dia. Walaupun dia share tu, dia tak rasa macam mengajar pun, tapi benda yang Abang Adrian share tu ilmu untuk kita berada dalam industri tu. Dia tak kisah kalau saya tanya, Abang Adrian, abang pakai bunyi ni, abang pakai VST apa contohnya kan. Saya tanya dia ada orang yang buat muzik, dia tak nak kita tahu supaya nanti tak best lah pula, nanti ada pesaing kan. Tapi Abang Adrian tak kisah, dia cerita je apa benda. Kalau macam ni abang buat macam ni, abang buat macam ni, dia cerita, dia tak kisah. Dia lagi suka kalau kita tanya supaya dia dapat berborak dengan kita lah. Faham. Okey abang, tadi kita dah ceritalah pasal latar belakang abang, pengalaman dan juga permulaan Khalid Baskers. Cumanya kali ni saya nak masuk kepada abang punya kehidupan peribadi sikit lah bang. Okey, ini daripada produser bagi kat saya, dan saya difahamkan juga abang berkahwin dengan Puan Nazira. Okey, pada tahun 2019 dengan izin bang 2011. 2011. 11. Okey, dengan izin beliau juga mengalami cacat penglihatan. Betul. Okey, dan dikurniakan cahaya mata selepas 10 tahun kemudian. Betul. Maknanya selepas 10 tahun berkahwin baru dikurniakan seorang cahaya mata lah. Okey abang, soalan saya nak tanya kepada abang, macam mana pasangan yang boleh saya katakan dua-duanya OKU penglihatan mengharungi kehidupan sehariannya? Adakah masih memerlukan orang lain untuk membantu, atau sebenarnya macam mana? Ataupun rumah abang tu dah didesainkan dengan orang kata banyak benda-benda yang mesra untuk OKU punya ni? Okey, okay. Satunya kalau boleh saya share, betul saya kahwin umur waktu tu tahun 2011. Lepas tu 10 tahun saya dapat alhamdulillah dapat seorang anak, tapi ditakdirkan anak saya dapat bertahan 3 hari je waktu tu. Dalam masa 3 hari, lepas tu doktor sahkan yang dia tak boleh bernafas dengan baik, jadi kita terpaksa cabut bantuan pernafasan dan dia akhirnya meninggal lah. Jadi tahun ke-12 tu lah baru saya dapat anak yang ada sekarang ni, macam tu. Jadi kalau nak kata macam mana harungi aktiviti harian kan, sebenarnya kita sama je macam orang normal. Kalau di rumah tu tak ada apa yang kita khaskan untuk susunan yang special ke, ataupun ada alat yang khas ke untuk orang buta di rumah kan. Tapi tak ada pun. Cuma kita yang susun sendiri. Kita nak mesin basuh ni ada dekat belah mana, jadi kita susun. Ataupun benda-benda kecil lah biasanya yang susah sikit, macam pinggan yang ni dekat mana, pisau kita guna juga pisau. Kita macam isteri saya dulu, dia masak juga dululah, sebab sekarang dia dah ada anak, dah tak sempat nak masak kan. Tapi kalau dulu masak juga. Ketam pun dia pernah masak. Saya belajar siang ketam daripada dia, belajar sikit lah kan. Dia boleh siang ketam. Saya pun terkejut waktu dia tunjuk tu, nak buang ketam, awak kena kopek dia punya ni kat sini. Oh macam tu. Saya pun belajar. Jadi pisau pun kita gunakan. Pernah kawan-kawan kami lah yang normal datang. Waktu tu kita nak masak dekat rumah saya lah. Isteri saya ni dia tak nak masak kalau untuk orang normal, dia segan, dia malu lah. Jadi kadang-kadang ada kawan lain yang masak, tapi isteri saya dah sediakan, dah siangkan udang ke ayam ke. Dia orang sendiri datang, "Kak, macam mana Kak siang ni, bersih je." Dia orang sendiri kagum kan. Jadi saya nak kata yang kami pun boleh buat lah benda-benda macam tu. Cuma syaratnya memang kami yang kena susun barang-barang tu. Macam kalau isteri saya dulu, mak saya datang rumah ke, kadang mak datang, mak nak masak kan. Jadi bila mak balik tu, memang kita kena susun balik. Sebab orang normal dia tak kisah kan letak kat mana-mana kan. Tapi kalau kami dah letak kat situ, dah pakai, nanti mesti kena letak di situ balik. Tak boleh letak tempat lain, nanti kita nak cari tak jumpa. Jadi itulah syaratnya, kita yang kena susun sendiri. Lepas tu tak terlalu crowded lah, tak terlalu banyak perabot ke dekat rumah tu, supaya kita boleh bergerak dan tak langgar-langgar. Memang kita sukakan rumah yang minimalis ya, simple je, tak ada banyak perabot. Faham. Saya nak bertanya sedikit proses membesarkan anak. Okey.
Bagaimana dan adakah abang ada dapat bantuan daripada mana-mana pihak untuk, bagi saya macam bayi ni kan, dia saya rasa yang paling kritikal tahun pertama selalunya kan, sebab dia kecil lagi dan memang perlu diberi perhatian yang sangat orang kata apa, dalam supaya yalah, kita tahu kan budak-budak kecil ni dia tak tahu kadang terambil itu ke apa. Jadi macam mana proses, dan kalau abang boleh cerita, ada tak bantuan-bantuan daripada pihak tertentu untuk pasangan yang cacat penglihatan ni bila ada anak? Okey, kalau saya boleh share lagi kan, dulu saya tak pernah rasa susahnya jadi orang tak nampak ni. Kalau bukan nak belakang, tapi masa bujang. Waktu bujang ataupun waktu kita orang berdua dah kahwin kan, kita rasa macam okey je lah jadi tak nampak ni, boleh je. Macam saya pun boleh main muzik, lepas tu saya boleh je lah kita nak buat apa benda yang kita rasa boleh buat kan. Tapi bila kita dah ada, macam saya dah dikenali sebagai Kaliwaskers, saya dah pernah berlakon, saya pernah juga berlakon beberapa telemovie kan, saya dah mula perasan susah juga bila kita tak nampak, kita tak boleh nak buat sekian-sekian, ataupun kita tak boleh nak mendalami watak. Contohlah, saya pernah masuk pertandingan musical lawak superstar. Waktu tu saya, Daniel Zaini dengan Izzat Lazim. Jadi kita satu grup. Saya Mi, kau tolong jadi orang kena rasuk Mi. Saya rasa macam macam mana nak jadi orang kena rasuk? Orang kena rasuk tu apa yang dia buat kan? Saya tak pernah dengar pun orang kena rasuk, lagi kan nak buat aksi orang kena rasuk tu contohnya. Jadi banyak juga bila kita berlakon ni, kita nak mendalami watak tu, dari segi aksi tu kita tak boleh nak buat. Jadi daripada situ saya dah mula sedar macam susah juga nak berlakon. Jadi saya dah rasa macam saya tak nak berlakon. Lepas tu saya pernah nak melawak tu pun saya rasa susah. Banyaklah benda. Lepas tu bila time saya buat kerja dalam studio juga, ada juga katalah saya suka bunyi software, bunyi instrumen ni. Dia sejenis software lah kan, tapi dia boleh hasilkan bunyi drum contohnya. Saya suka, tapi saya tak boleh pakai sebab saya punya komputer tak boleh baca, saya punya voice over tu tak boleh baca software tu. Jadi susahnya aku suka benda ni tapi tak boleh pakai untuk orang buta. Itu yang rasa macam start daripada situ saya dah rasa macam mencabar juga nak bersaing dengan orang-orang normal ni. Tapi saya rasa macam saya masih kuat lagi waktu tu. Cuma baru-baru ni lah, bila anak dah lahir ni, saya rasa macam ya Allah, mencabarnya nak besarkan anak. Alhamdulillah anak saya dari segi penglihatan, pendengaran dia normal. Cuma dia belum boleh bercakap. Dia dah sekarang 2 tahun 6 bulan. Satu perkataan pun tak ada lagi. Dan kadang-kadang kita orang rasa macam saya dengan isteri lah, kita pernah juga bincang berdua, dan kita rasa macam stres juga sebab banyak benda yang kita tak boleh nak bantu dia. Contohnya lah, kalau macam dia perlukan baby dia perlukan juga bantuan, macam kita ajar dia, adik tolong ambil botol warna hijau tu. Kita kena tunjuk yang tu hijau, yang tu merah, yang tu botol, ambil botol tu. Jadi kita tunjuk guna tangan kita kan, dekat itu botol, nak suruh dia ambil. Benda-benda tu sebenarnya membantu perkembangan dia, tapi kita orang tak boleh nak buat sebab nak tunjuk botol tu pun tahu-tahu kat mana, nak hijau macam adik tengok tu kar tu, kita tak tahu yang tu kar ke apa. Kalau dekat tepi jalan tu, tengok adik ada kar, saya pun tak tahu yang lalu tu van ke apa ke, saya sebut je lah kar kan, supaya kita nak bercakap dengan dia je lah. Jadi saya rasa macam banyak juga yang susah ni bila kita nak membesarkan anak ni. Saya tanya juga kawan-kawan yang dah ada anak besar-besar, korang tolong tak macam anak buat kerja rumah kat sekolah? Sebab kadang-kadang macam adik saya normal, dia pun ada anak, dia cerita macam mana kadang anak dia nak buat kerja sekolah, dia kena tolong kerja matematik. Bila dia cerita benda tu, saya rasa macam alamak, aku nanti anak aku dah besar macam mana tak dapat nak tolong dia. Benda-benda tu lah saya rasa macam mencabar. Tapi kalau dari segi pengurusan, macam kita nak mandikan dia okey, sebab kita boleh raba. Macam ada orang tanya macam mana najis dia kan, kita nak tahu najis dia, tapi kita boleh rasa dengan jari, okey najis dia ada lagi ke, dah habis, dah okey ke. Lepas tu bau pun kita boleh bau, dia berak ke apa kan. Jadi yang tu tak ada masalah. Tapi dari segi dia punya pendidikan, dia punya perkembangan itulah, kadang-kadang sampai kita rasa macam kita punca yang dia tak boleh bercakap lagi. Walaupun mungkin tak jugalah kan, tapi itu antara salah satunya lah, sebab kita tak dapat nak bantu. Benda-benda tu yang saya rasa macam pasal anak ni lah yang saya rasa macam alamak, sedihnya kita tak mampu nak bantu dia. Yang tu je saya rasa sangat mencabar. Bagi saya, Abang Azmi kan, dalam kehidupan ni
macam saya lah, walaupun saya sempurna dari sudut fizikal, tapi saya percaya semua ada cabaran yang tersendiri. Tapi Abang Azmi, saya nak flashback balik kepada soalan kita yang pertama dengan izin Abang Azmi. Keluarga Abang Azmi memang ada orang kata apa, cacat penglihatan sebelum ni ke, atau mungkin atuk nenek atau bagaimana? Adakah ia diwarisi atau Abang Azmi sahaja? Tak ada. Sama macam isteri juga. Dia seingat saya dan mak saya cerita pun memang tak ada orang-orang yang dia kenal yang ada masalah penglihatan. Isteri saya pun sama. Mak dia ke ayah dia tak pernah cerita yang ada keluarga yang ada masalah penglihatan. Semuanya memang semula jadi. Faham. Okey Jambu, saya ada satu soalan bonus nak tanya Abang Azmi ni. Tapi soalan ni bang, dia ada kena mengena dengan thread abang baru-baru ni. Alamak, ayah. Okey, jadi Jambu mungkin awak boleh teruskan. Okay, dia macam ni. Abang Azmi ni kita tahu lah, Abang Azmi memang sangat famous dekat social media lah. Abang Azmi seorang yang aktif. Ada Facebook, Instagram, ada thread semua. Tapi paling famous kat thread lah. Paling famous. Dan dengan lawak-lawak lawak yang paling kelakar kat PD tu. Abang, saya kadang-kadang Bang, sebagai netizen saya serba salah nak gelak tau. Jadi adakah memang abang tu cara abang menghiburkan diri abang, ataupun memang abang suka buat lawak-lawak yang dark joke ni bang? Somehow Sebenarnya saya kalau saya boleh share, saya sebenarnya aktif pertamanya memang di Facebook. Sebab di Facebook ni dia mesra orang buta. Dia punya accessibility, macam contohnya kalau kita nak like, kita slide jari ke bawah sekali terus dia baca like. Kalau macam di thread ni memang sangat mencabar dia untuk orang OKU. Jadi sebenarnya di thread di Instagram tu saya punya kawan yang tolong upload. Bila saya upload di Facebook, nanti kawan yang tolong upload di Instagram dan juga thread tu. Jadi komen-komen dekat thread tu saya boleh baca, tapi saya tak boleh nak respon. Macam tu lah. Dia macam susah untuk saya. Jadi di thread tu baru-baru ni je lah kan, mencuba. Sebelum ni memang banyak di Facebook je. Tadi soalan apa? apa ni? Abang memang suka gitu lah. Sebenarnya memang kalau orang yang kenal saya kawan-kawan artis ke kan, dia orang memang dah tahu dah kalau dia orang melawak dengan saya, mesti saya akan balas balik dengan gurau-gurau yang dia orang tak berani nak lawak dik nak respon. Aduh. Itulah bang, sebab ada salah satu komen saya baca bang. Saya baca pun saya bersalah. Kita nak ke syurga tapi syurga tak nak ke kita. Sebenarnya bila saya baca komen tu saya tergelak cakap. Itulah bang. Okey bang. Tapi dalam komen-komen tu ada satu soalan ni menarik bang Tapi saya pun curious bang. Masa kita bincang tadi jambuan, soalan ni curious. Okey abang. Saya kalau orang yang kebiasaan lah, orang kata sempurna pada fizikalnya, dia tidur, kadang-kadang mimpi dia tu kadang-kadang mungkin mimpi yang berlaku semalam, deja vu dia, benda-benda yang sebelum ni ke apa. Tapi macam abang, dengan izin bang abang kan penglihatan mungkin cacat dan tidak nampak, dan kadang-kadang saya pun abang tak boleh bayangkan muka macam mana. Betul. Jadi ada tak mimpi-mimpi abang nampak kan, ini mungkin kurniaan daripada Allah SWT lah, benda-benda yang mungkin kita pun tak pernah nampak benda tu. Okey, macam yang saya share tadi, saya dulu pernah nampak sikit kan. Jadi saya tahu macam mana ertinya melihat dan macam mana tak melihat langsung. Kira saya dah tak boleh melihat tu dah berpuluh tahun dah, 20 tahun lebih dah kan. Jadi sekarang ni memang tak ada apa-apa visual pun dekat mata saya. Macam saya pernah share dekat tempat lain sebelum ni, saya nak kata yang orang yang tak melihat ni, dia tak nampak pun apa itu gelap. Sebab selalu orang katakan bila orang buta ni dia akan rasa gelap. Sebenarnya tak. Gelap pun tak, terang pun tak, dia tak ada apa-apa langsung. Tapi bila tanya macam mana tak ada apa-apa langsung tu, itulah tu. Susah nak digambarkan. Kan? Jadi itulah satu benda yang mungkin barulah untuk orang-orang kat luar sana. Yang orang buta ni sebenarnya gelap pun tak. Jadi mimpi tu dia sama macam kita lalui hidup kita di seharian ni lah. Saya pernah juga mimpi saya bawa kereta, tapi saya tak nampak pun apa kat depan tu, tapi saya rasa kereta tu bergerak macam tu lah. Cuma selamat lah dalam mimpi tu, selamat lah tu, saya boleh bangun balik tu kan. Tapi memang saya tak nampak apa kat depan tu. Kalau saya nampak pun saya rasa itu imajinasi je. Saya belum merasa lagi lah mimpi yang memang Allah kurniakan betul-betul melihat. Faham. Okey bang, saya nak tanya, sebelum ni abang pada join satu podcast dengan Abang John. Betul. Okey, waktu tu dia ada cerita. Ni semua mungkin saya nak abang cerita balik lah. Ada sekali tu dia kata waktu tu dia follow abang AJ Koko dekat AJL. Saya tak ingat yang musim keberapa. Tapi waktu tu dia kata macam waktu tu diorang jalan, lepas tu tiba-tiba abang Azmi terus tegur macam AJ macam, lepas tu dia pun macam terfikir bukan
Bukan tak. Jadi Ramai. sebenarnya keadaan tu macam mana sebenarnya bang? Macam Dia- mana abang boleh tahu? Baik, bukan AG je yang kena, ramai je yang terkejut kan. Sebenarnya pernah juga kira dari ada jumpa orang lain dari jauh kita panggil Tok Ram kan, kita panggil dari jauh. Dia orang pun terkejut juga. Macam mana boleh tahu? Sebenarnya ada kawan yang bagi tahu. Jadi sebelum kita jumpa sampai dekat AG tu, Mimi AG kat depan Mi. Lepas tu kita sampai tu AG. Banyak kali lah. Banyak kali. Lepas tu bila apa katalah saya pernah ada satu ustaz ni kata, Azmi ni memang terang hatinya ni. Kalau saya bersuara sikit je dia tu boleh tahu siapa saya. Dia kata sebenarnya sebelum dia sampai tu memang dah ada kawan bagi tahu dah. Mi ustaz sekian ni. Bila dia sampai tu memang saya boleh sebut lah nama dia. Tapi sebenarnya saya ni bukan jenis kenal orang. Sejujurnya saya memang tak ingat. Kalau tak ada orang bagi tahu memang saya tak ingat sangat suara. Jadi kalau ikutkan abang mengenali orang sebenarnya melalui suara. Betul, suara, cara dia bercakap macam tu lah. Dan saya pernah baca juga orang buta ni dia dikurniakan satu kelebihan pendengaran dia sangat luar biasa sebenarnya. Dia Boleh setahu saya lah sebenarnya dia bukanlah hebat berbanding orang normal, tapi sebab kita tak ada pilihan lain, jadi kita fokus dekat situ. Itu yang kita fokus dekat mendengar tu yang orang rasa macam kita ni power mendengar, tapi sebenarnya tak, sama je macam orang normal. Cuma bila kita fokus dekat situ dia akan lebih power sikit lah. Lepas tu ingatan kita pun ingat sebab itu je option yang kita Betul, ada kan. itu je terpaksa. Macam saya pernah sebelum ni saya masuk pertandingan lawak tu kan, bila time kita rehearsal tu setiap kali biasanya Daniel lah yang akan bagi, okey dekat sini kita cakap ayat-ayat gini, kat sini kita, lepas tu kita cakap pula ayat ni. Saya akan hafal ayat tu. Lepas tu nanti bila time nak rehearsal tu, lepas ni part siapa? Saya lah yang akan bagi tahu. Okey, waktu Abang Izzat dulu masuk, Abang Izzat cakap gini. Memang diorang waktu diorang akan macam kau hafal semua sebab kita tak ada pilihan, memang kena hafal. Faham. Baik bang. Saya ada satu soalan yang cukup istimewa. Kerana kita dekat Omedia ni bang kan, kita selain daripada nak tahu kisah inspirasi abang, kehidupan hari abang, dan abang pun sebagai salah seorang penglihatan, kita nak tahu juga realiti abang dekat Malaysia ni macam mana dan kesedaran rakyat Malaysia. Tapi sebelum tu kita rehat dulu dan kembali selepas ini. Ya, kita kembali dalam podcast bersama dengan Abang Azmi Saad. Ya. Wow, macam-macam kita dapat ilmu dari Abang Azmi. Sebenarnya banyak benda kita tak tahu, kita pun tahu Ya, hari ni. tak puas lah. So mungkin kita kena tanya lagi lah. Okey bang, tadi saya dah katakan saya nak tanya satu soalan tentang realiti kehidupan. Sebab seperti yang kita maklum lah, siapa yang baca social media, 2 bulan lepas, tak silap saya masa bulan bulan lepas lah, awal bulan April macam tu, abang ada meluahkan ataupun ada berkongsi tentang layanan. Saya pun tak nak cerita benda tu terlalu dalam, oleh sebuah bank di negara kita lah. Cumanya saya nak terus kepada soalan yang direct je bang. Disebabkan keadaan tu, lepas tu saya juga ada baca statement abang kata itu bukan pertama kali kami dilayan seperti ini. Jadi saya nak tanya abang, sepanjang abang daripada kecil lah sampai besar sekarang kan, dah 20-30 tahun ni kan, OKU penglihatan, abang nampak sebenarnya rakyat Malaysia ni dari sudut layanan sebenarnya kan, adakah masing-masing mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap orang kata kekurangan kita ni, ataupun sebenarnya hanya segelintir saja macam tu? Okey, kalau kita baca daripada komen-komen yang ada dekat saya punya perkongsian waktu tu, saya punya perkongsian video tu, bukan setakat OKU je tau, ramai juga orang-orang normal yang pergi buat berurusan di kaunter-kaunter lah, di bank misalnya kan, diorang pun cerita yang diorang dilayan begitu. Dekat komen saya tu yang diorang cerita. Jadi benda tu sebenarnya bukan masalah OKU, tapi masalah sikap orang yang bekerja tu lah, pihak pegawai khidmat pelanggan yang bertugas tu lah. Tapi sejujurnya kalau boleh saya kata, banyak kali saya pergi semuanya bagus. Sekali tu je lah yang di bank tu. Maknanya kalau di bank tu saya dah pergi banyak kali dah, berurusan di bank tu. Sekali tu je yang kebetulan terjumpa orang yang salah waktu tu lah. Dan kalau boleh, saya sebenarnya kalau saya sendiri yang kena, mungkin saya tak
tak bertindak macam tu lah. Tapi sebab isteri saya yang pergi, lepas tu saya dengar isteri saya menangis. Waktu tu saya duduk jauh sikit daripada dia, tapi saya dengar isteri saya macam tinggi suara sikit. Waktu tu dia menangis. Bila dia menangis tu saya rasa macam kau buat apa kat bini aku ni macam tu lah. Kita macam nak protect dia kan. Jadi itu yang sampai saya terlebih emosi tu sampai saya buat video. Jadi kalau saya sendiri yang kena, saya rasa saya lebih relax sikit lah. Sebab kita bukan kita boleh terima je, cuma banyak kali kita dapat layanan okey, tapi hari tu je kita dapat yang tak okey kan. Yang saya kata, maksud saya yang bukan pertama kali tu, maknanya dekat tempat-tempat lain pun ada. Macam kita pergi dekat mall yang cashier contohnya kan, kita minta tolong sebab kita tak boleh, kadang-kadang ada tempat yang kita tak biasa. Betul. Kita tak boleh nak cari barang sendiri, jadi kita minta tolong dia, cik boleh tak ambilkan kami punya sekian. Kadang-kadang ada yang dia dia buat tak layan, ataupun dia kata alamak saya ni banyak kerja lah. Okey lah, kalau banyak kerja kita faham je, okey kita minta tolong orang lain. Okey, tapi ada juga orang yang memang dia tak nak layan. Pernah yang cik, excuse me, boleh tak tolong ambilkan barang ni cik. Tu saya dengar dia menguap. Itu tu. Macam tu je. Padahal tak jawab, kita panggil tu kan, dengar dia menguap je. Saya pun jalan je lah, tak apalah nak macam mana. Macam tu lah. Nak kata macam banyak kali je dapat layanan kita, cuma kita faham yang kita berurusan dengan manusia, yang setiap orang pun kadang-kadang ada waktu dia bad mood, ada waktu dia rasa macam tak selesa ke, ataupun kadang-kadang kita tak tahu yang orang tu sebenarnya dia bukan staff ke kan. Jadi kita okey, cuma bila kalau kata dalam video saya share tu, dari awal cara dia bercakap pun kasar, jadi kita rasa macam orang ni memang tak okey ni macam tu Jadi bila sampai isteri saya menangis tu yang buatkan saya rasa macam alamak, tak best ni. Tapi macam saya kata tadi, sebenarnya pihak-pihak yang bertugas sebagai pegawai khidmat pelanggan di Malaysia ni ramai yang bagus-bagus. Macam saya pergi di hospital misalnya kan, saya di Bandar Tun Razak, jadi saya selalu pergi ke HUKM. Tak pernah saya dapat layanan yang tak best. Daripada awal tu kadang-kadang saya pergi register, lepas tu dia hantar saya sampai ke tingkat 1, tingkat 2, dia bawa saya pergi ke bilik yang sepatutnya saya pergi. Memang saya rasa macam hebat lah orang Malaysia ni, lagi yang muda-muda kan. Sebab biasa orang sekarang dia dah lebih terbuka, jadi dia orang tahu cara nak bekerja sebagai pegawai khidmat pelanggan yang baik lah. Jadi tak boleh lah saya nak kata yang orang Malaysia ni belum ada kesedaran tu. Tak macam tu lah. Sesetengah je yang mungkin dia orang tak cukup diberi pendedahan. Kalau saya boleh sentuh sikit Abang Azmi kan, berkenaan dengan fasiliti. Abang Azmi rasa kebanyakan fasiliti untuk orang-orang OKU lah, saya ambil secara umum, adakah Abang Azmi rasa dah cukup friendly dengan OKU, ataupun sebenarnya masih perlu ditambah baik? Sebenarnya dah bagi saya, kalau terutama di Kuala Lumpur lah, cuma saya ni tak adalah kita round semua tempat kan, tapi tempat-tempat yang kebanyakan tempat yang saya pergi banyaknya memang dah bagus. Cuma kadang-kadang kesedaran masyarakat tu lah belum 100% lah. Cuma makin lama makin baik bila ada pihak-pihak yang bagi pendedahan kan. Contohnya macam laluan pejalan kaki, pakai motor. Jadi bila tempat kami berjalan, saya ingat lagi waktu tu, tapi ini dah cerita lama kan, waktu tu tahun 2012 2013 je tu, saya dengan isteri kita berjalan atas tempat laluan orang buta tu. Kita jalan, lepas tu kita terlanggar motor, ada orang parking atas tu. Cik, kenapa parking berhenti atas ni? Dia jawab, orang tu jawab, yelah habis saya nak berhenti dekat mana lagi. Dia kata tak, ini jalan untuk orang buta. Dia tak faham. Lepas kita terangkan pun dia tak faham juga yang mana laluan untuk orang buta tu kan. Ataupun ada juga bila kita lalu tu, dia suruh kita ke tepi sikit, padahal kita dah jalan atas line tu. Sana sikit, kanan sikit, sini ada motor. Dia suruh kita pula yang ke tepi. Jadi memang waktu tu kesedaran orang belum ada lah. Sekarang pun masih ada lagi orang yang parking gitu. Cuma makin lama makin baik lah. Maknanya compare kalau 10 tahun yang lepas, mungkin waktu tu agak orang kata sukar, hari ni dah lebih senang. Cuma macam ada juga macam kalau saya cerita lift dekat kawasan rumah saya sendiri lah, di Bandar Tun Razak kan, dekat apartmen yang saya tinggal tu tak ada sistem suara.
Sedangkan kadang saya pergi dekat rumah PPRT, dekat rumah kawan saya pun ada suara. Jadi saya rasa macam suara ni sebenarnya penting supaya kita tahu sekarang kita dekat tingkat berapa. Dia braille dah ada. Bagusnya lah, kira macam kita nak saya tingkat 25. Okey, saya tahu tingkat 25 ada braille, tapi saya nak tahu sekarang dah sampai tingkat berapa. Pernah lah beberapa kali saya tersalah tingkat lah. Tapi lepas daripada tu saya buat tanda sendiri. Saya buat tanda, saya tampal stiker dekat tepi. Maknanya kalau kita buka pintu lift tu buka je, saya hulur tangan keluar sikit, saya boleh raba kat dinding ada stiker. Ni dah tingkat 25. Kalau tak ada stiker tu maknanya belum lah. Tapi sebenarnya kalau ada sistem suara tu, sebab banyak tempat lain ada sistem suara, kenapa tak diseragamkan? Maknanya semua lift mesti ada suara. Macam mana dia orang letak tulisan braille tu kan. Kalau dapat wajib kan setiap lift tu ada suara tu, itu memang sangat baik lah, supaya dia lebih mesra dengan, saya rasa bukan OKU penglihatan je, tapi yang mungkin ada kekangan-kekangan yang lain juga kan. Faham. Dan saya rasa Abang Azmi, mungkin kalau boleh saya sampaikan satu message lah. Kita juga menyerulah kepada semua rakyat Malaysia. Sebenarnya orang kata untuk orang-orang kurang payah ni, sebenarnya fokus kita dari satu sudut bukan hanya perlu tingkatkan fasiliti, tetapi dari sudut layanan yang bermaruah. Betul. Kerana mereka ini juga manusia, mereka juga mahukan layanan yang sama, tapi sebabkan keadaannya begitu, kita perlu mempunyai empathy yang lebih. Betul. Dan saya rasa tidak ada salah untuk kita, orang kata jadi baik, lebih kind dengan apa yang mungkin mereka tiada yang kita ada. Okey, baiklah Jambu, mungkin awak boleh pergi ke soalan seterusnya. Abang Azmi, kita kembali pada karya Abang Azmi sebagai seorang penyanyi. Mungkin kita tahu 2019 Abang Azmi keluarkan single bertajuk Majnun. 2019. Dan mungkin lepas ni ada lagi next single, next album yang untuk rakyat Malaysia ataupun peminat tahu. Nak follow perkembangan Abang Azmi lah. Okey. Untuk saya sendiri sebenarnya saya lebih utama bersama dengan Khalif Baskers. Jadi sampai sekarang masih Khalif Baskers, walaupun kita dah kurang 2 ahli daripada yang sebelum ni. Kalau sebelum ni kita berlima kan, sekarang tinggal kita bertiga, tapi kita masih aktif. Kita masih keluarkan lagu. Yang akan datang kita dah siapkan satu lagu, tinggal nak release je. Tapi sementara nak tunggu Khalif Baskers tu, saya buat juga karya-karya solo lah. Macam sebelum ni kita ada Majnun, yang akan datang, yang dah keluar baru ni, tajuknya Satu. Lagu ciptaan saya bersama dengan Nakiu. Jadi lagu tu dah jadi OST lah untuk satu drama. Tapi saya lupa pula apa tajuk drama tu. Tapi bolehlah dengarkan di semua digital platform. Satu, Azmi Saad. Dan yang akan datang insyaAllah kita akan keluarkan lagu bersama Khalif Baskers lah. Yang berikutnya nantikan. Kalau ada rezeki, kita dah plan macam-macam juga untuk saya solo dan juga Khalif Baskers, tapi belum boleh dibagi tahu sebab kita tunggu bila dah sampai tarikh yang sepatutnya baru kita akan share lah. Jadi boleh follow kita punya social media untuk Khalif Baskers. Kita ada Khalif Baskers Official di Instagram, TikTok semua, dan juga Azmi Saad di semua social media. Baik, Abang Azmi, saya kalau ikutkan produser kata kita pun masa dah nak habis, tapi saya ada 2 soalan lagi. Soalan pertama saya nak tanya juga, kita nak tahu juga kan sebenarnya mana datang idea untuk nama Khalif Baskers tu? Sebenarnya waktu kita dah mula basking tu, yang saya cerita tadi di Brickfields tu, kita memang tak ada nama lagi lah. Kebetulan lepas sebulan kita basking tu, Persatuan ada nak anjurkan satu pertandingan Battle of the Band. Jadi kita fikir alang-alang kita dah buat satu grup ni, kita masuk je lah grup apa yang kita ada ni kan. Tapi nak isi borang. Waktu tu saya yang pergi ambil borang, lepas tu saya yang kena isi. Jadi dalam borang tu dia minta nama band. Nama band tu nak letak nama apa. Dah kebetulan saya yang handle, saya letak je lah. Waktu tu saya minat kumpulan Wali Band. Wali Band. Lepas tu sebab lagu dia catchy, tapi message dia best. Message dia ada. Lepas tu saya cari Wali dalam bahasa English apa Lepas tu saya lupa lah Wali dah tak ingat dah. Lepas tu alamak, macam tak sedap sangat bunyi dia. Okey, kita cari Khalifah lah. Khalifah, alamak, Khalifah dah ada kumpulan Khalifah kan. Okey, kalau English apa? Lepas tu jumpalah Khalif. Okey, lepas tu saya letak waktu dalam borang tu Khalif Band lah, kiranya Khalif je lah. Tapi waktu tu musim Baskers tu dah nak mula muncul, ramai yang muncul. Setiap Baskers tu, setiap band tu diorang letak Baskers di ujungnya. Sebab jadi alang-alang kita dah letak Khalif tu, letak je lah Baskers juga di ujungnya. Itulah melekat nama Khalif Baskers tu. Sampailah hari Jadi satu fenomena. Alhamdulillah. Sebab
Dia macam ni bang, Khalid Baskers ni kan, bila dia muncul kan, bagi saya lah secara peribadi, dia macam satu kumpulan, bagi saya super power lah. Sebab dia ada kekurangan, tapi dia ada kekuatan dia yang tersendiri. Kan, Itulah jadi yang macam, sebenarnya kita harapkan, kehadiran Khalid Baskers ni bukan sekadar nyanyian saja, tapi kita harapkan orang dapat rasa ataupun orang lebih merasai, mensyukuri nikmat yang Allah bagi kan. Jadi bila dia dengar, walaupun dia dengar kita nyanyi lagu-lagu cinta, tapi dalam hati itu dia rasa macam Allah hebatnya, walaupun dia orang tak melihat, tapi Allah kurniakan kelebihan lain. Jadi kena yakin dengan diri kita sendiri. Setiap apa yang kita rasa, kadang alamak aku ni, katalah aku ni, keluarga aku tak kaya, tapi yakin je Allah mesti ada sediakan kelebihan lain untuk kita, supaya kita juga boleh hidup hidup sejahtera lah di dunia ni. Jadi kita kena cari kat mana kelebihan kita. Saya pernah baca dulu ada satu komen daripada golongan ataupun kumpulan OKU penglihatan lah. Dia kata waktu tu macam Khalid Baskers ni adalah salah satu penanda aras yang di mana kita semua ni didengari. Okey, yang itu pertama lah bang. Yang kedua adalah menunjukkan bahawa adanya harapan untuk kita berjaya. Kalau Abang Azmi Saad boleh berjaya, Khalid Baskers boleh berjaya, dengan izin bang, yang orang kata sahabat-sahabat OKU yang lain kan, yang baru nak membesar ni, pasti boleh berjaya juga kan bang kan. Betul. Dalam bidang-bidang yang diorang minat. Betul. Yang penting kita kena tahu caranya lah, cara untuk macam mana kita nak bergerak ke hadapan tu, dan kita kena bertindak. Kadang-kadang kita tahu tapi kita takut nak buat kan. Kadang-kadang kita kena berani je. Macam kami dulu, kita mulakan basking tu pun awal-awalnya takut juga, macam mana lah orang kecam ke, orang yalah, kadang-kadang bila kita basking ni orang kata macam kita minta sedekah kan, tapi kita fikir kita tak ada jalan lain. Macam mana kita nak tunjukkan bakat kita pada masyarakat? Kita redah je. Bila kita redah tu, tak, rupanya orang suka. Itulah. Jadi kita kena mulakan juga. Orang kata biar kita sakit kerana gagal setelah kita mencuba, daripada kita sakit sebab kita tak bergerak langsung kan, kita dah tahu dah tentu gagal. Baik, faham. Terima kasih Abang Azmi kerana bagi saya orang kata perkongsian hari ini cukup sangat memberi inspirasi dan begitu bermakna lah kepada saya. Jadi Abang Azmi, kita ada sekejap je saja game ni. Kita ada 3 soalan. Abang Azmi kena jawab cepat lah. Okey, saya terus je kan. Okey, soalan pertama, makanan favourite Abang Azmi? Nasi ayam. Okey, penyanyi kesukaan Abang Azmi? Idola Abang Azmi. Faizal Tahir. Faizal Tahir. Tapi dulu pernah collab juga kan dengan lagu Buta. Betul. Yang tu antara yang waktu tu macam mana pengalaman dengan Abang Faizal Tahir? Itu yang bila orang tanya saya penyanyi idola siapa, saya Faizal Tahir, sebab saya pernah bekerja dengan dia dan saya tahu peribadi dia macam mana. Maknanya dia punya humble luar biasa tu, saya rasa macam dahsyat lah. Dia punya humble tu sangat dahsyat. Jadi walaupun dia tu kira superstar lah kan dekat Malaysia. Yes, betul. Memang rockstar dekat Malaysia, tapi dia punya humble tu dahsyat. Jadi dia jaga solat dia pun dia jaga. Dia stay dengan dia punya genre yang luar daripada masyarakat. Kadang orang dia tak ikut trend sangat. Dia tetap dengan dia punya pendirian genre dia. Saya kata dahsyat lah. Tapi dia boleh bertahan sampai sekarang tu, saya rasa macam luar biasa. Ya, lepas tu yang paling saya suka dia punya semangat advokasi terhadap kemanusiaan. Betul. Sekarang yang bagi saya hebat lah. Okey bang, yang terakhir sekali, movie kesukaan Abang Azmi? Movie ni pun saya baru cerita semalam, Sheriff. Sebab saya macam sebelum ni saya suka macam KL Gangster pun best, tapi bila saya dah tengok, saya dah pergi wayang kan, saya dengan kawan kita tengok Sheriff. Saya suka Sheriff sebab saya minat juga macam cerita Detektif Conan. Dia buatkan kita berfikir kan, macam mana nak selesaikan tu, macam mana nak selesaikan ni. Macam tu juga lah cerita Sheriff tu. Kadang-kadang kita rasa dah nak habis cerita tu, rupanya ada lagi yang kita tak sangka lah. Cerita macam tu lah saya suka. Conan ni kalau tengok sampai hari ni habis kan. Dia ada je. Semalam abang tengok cerita Tarung dengan Syamin kan. Betul. Cerita pengalaman tu bang. Sebab abang pun mungkin ada cerita movie abang tengok, abang tak rasa dia punya orang kata
best tu lah kan. Tapi Tarung ni saya tengok macam best Abang punya Best. Kalau pengalaman tu. kalau saya sejujurnya cerita dia mudah faham. Bila saya dengar tu dialog tu banyak, lepas tu dialognya tu mudah untuk saya faham. Jadi kadang-kadang bila saya tanya katalah ada aksi yang saya perlukan, saya tanya kawan saya tanya sekarang ni tengah gini betul. Maknanya dia tinggal betulkan je apa saya cakap, sebab saya tahu dah apa stepnya yang akan berlaku ataupun apa yang dia tengah lawan dengan siapa, kenapa dia gaduh. Saya dah mudah faham, dan dia punya bunyi aksi berlawan tu pun saya dapat rasa dia punya debaran tu, terutama sekali bila time ada kaca pecah kan. Bunyi kaca kan, kita boleh tahu kalau kaca tu dipukul dengan perlahan, dengan kaca tu dipukul kuat, dia punya derayan tu laju ataupun lembut kuat dia tu kita boleh rasa kan. Sekali yang saya dengar tu berkecai kaca tu. Gila, memang kau hayun kuat betul Tapi kalau macam tengok dekat wayang Abang Azmi kan, waktu tu macam mungkin Min teman, lepas tu dia bagi tahu ke macam betul. mana? Betul. Dia akan bagi tahulah. Kadang-kadang ada benda-benda yang tak ada dialog, tapi benda tu ada mesej tertentu ataupun ada benda yang saya kena tahu. Kadang saya tak tanya pun. Okay Mi, sekarang dia tengah gini. Dia cerita sendiri lah. Tapi ada juga sebenarnya kalau kita tengok di Netflix misalnya, ada juga dia orang sediakan, tapi tak semua filem lah, banyak filem luar negara kan, dia ada sediakan apa yang dia panggil, tapi ada suara yang akan bagi tahu setiap aksi itulah. Macam sebelum ni saya pernah tengok cerita Korea kot, Officer Black Belt. Dia bagi tahu orang ni tengah tumbuk, orang yang kena tumbuk tu terjatuh. Sementara dia tengah lawan tu adalah suara yang terang kan. Tapi itu sesuai untuk orang macam kami je lah yang dengar. Kalau orang yang normal dengar, dia serabutnya aku. Mesti dia orang serabut lah. Jadi kita pakai airpod, kita dengar sorang-sorang je lah. Tapi voice tu sangat membantu lah untuk kami menghayati cerita tu. Baik. Terima kasih Abang Azmi. Baik. Kerana sudi bersama kami hari ini. Dan kalau saya boleh sampaikan satu mesej kepada Abang Azmi, walaupun abang mungkin tidak dapat melihat seperti kami, tapi saya percaya Abang Azmi mempunyai hati nurani yang sangat baik. Dan kalau saya boleh katakan lagi, Allah SWT kurniakan kelebihan dekat abang, di mana tutur kata abang sangat cantik, sangat kemas, intonasi abang cukup, orang kata bagi saya sempurna lah untuk didengar jelas. Dan ini daripada Allah SWT juga mengurniakan suara yang cukup merdu dan lunak didengari. Saya bang, kalau saya nyanyi ni memang kalau kayak gitu kan, budak-budak saya dia pun mungkin berhenti lah. Karaoke zaman boleh lah. Okay. Tapi apa-apa pun abang, sebelum kita nak tutup ni, mungkin abang ada satu pesanan kepada peminat-peminat abang yang selama ini banyak menyokong abang dan Khalid Baskers. Okey, saya memang tak tahu nak kata macam mana terima kasihnya. Yang saya boleh katakan memang terima kasih yang tidak terhingga lah kepada semua yang menyokong Khalid Baskers, menyokong saya sendiri untuk kami terus berkarya dalam industri muzik Malaysia ni lah. Sekarang ni memang sangat mencabar nak berada dalam industri, dan nak bertahan ni memang sangat mencabar. Jadi kami memang sangat mengharapkan sokongan kalian. Teruskanlah sokongan, support apa saja yang kami lakukan. Sekiranya baik lah, kalau tak baik jangan support pula kan. Jadi insyaAllah doakan kami terus dapat bertahan dan terus dapat hasilkan karya-karya yang terbaik lah untuk kita semua. Baik, Jambu, mungkin awak nak tutup? Baik, insyaAllah kalau ada rezeki kita akan panggil lagi Abang Azmi. InsyaAllah. Banyak pengalaman yang kita nak dengar kan. Ada some content akan datang. Boleh, insyaAllah. So terima kasih. Nak follow Abang Azmi. So macam biasa lah, mungkin kalau siapa yang nak follow Abang Azmi dengan geng-geng Abang Azmi, mungkin boleh share social media. Okey, untuk Instagram saya sendiri ada Azmi_Saad, ada thread juga, dan juga ada Facebook lah. Jadi kalau betul-betul nak enjoy dengan saya punya konten-konten, boleh follow saya punya Facebook. Di situ saya punya social media utama. Yang lain-lain tu biasanya kita akan share apa yang saya share di Facebook dulu. Jadi boleh follow saya punya Facebook. Dia bukan sekadar konten-konten lawak, tapi Abang Azmi dia bagi tip cara orang gunakan handphone. Betul. Saya dah tengok dah macam wow, amazing. Abang kita yang normal ni pun kalau kita type pun typo. Abang Azmi type steady je, elok je. Dengar tu elok je. Kalau kita hihu kan. Jadi
banyak manfaat lah kan korang boleh dapat kalau follow Abang Azmi di Facebook. Okey, baiklah. Terima kasih lagi sekali Abang Azmi kerana Baik, sudi terima datang ke kasih. studio kami, dan juga kepada para penonton dan juga pendengar. Korang juga boleh komen di kat bawah siapa lagi yang korang kita nak bawa selepas ini, dan saya mengharapkan juga podcast ini dapat memberi inspirasi kepada semua dan juga membuat kita lebih bersyukur dengan Betul. apa yang kita ada, kerana mungkin apa yang kita ada ni adalah impian besar orang lain, impian besar orang-orang seperti kurang upaya ini. Dan juga kalau dari sudut material pun mungkin kalau kita ada sesuatu perkara ni pun, sesuatu barang ni, mungkin orang lain mengimpikan itu sedangkan kita tak menghargai apa yang ada. Baiklah, kita jumpa lagi di episod akan datang. See you next round. Bye, Assalamualaikum. Jumpa lagi bang. Bye. Dari utara ke selatan, oh media selalu di hadapan. Oh media sentiasa di hati, berita terkini tiada yang berhenti. Koran